Assalamualaikum semua. Bertemu kita pada hari ini bersama saya Fahimi, hos anda semua dalam podcast Sembang Tokoh Suara Puisi. Okey, ini adalah siri pertama untuk podcast kali ini. Hari ini kita akan bersembang seorang figura atau tokoh yang bernama Muhammad Haji Saleh atau yang nama sebenar beliau adalah Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh. Bersama saya tetamu jemputan Kimi, Ijam, Safwan. Terima kasih Fahimi sebab jemput kita orang datang ke podcast anda ni. Bukan senang ya kita nak duduk, nak sembang tentang Susah nak bergupal figura yang amat disegani dan banyak berjasa tau dalam kita punya bidang sastra Melayu ni. Betul-betul? Okey. Saya tak nak cakap banyak. Saya akan terus kepada topik. Okey? Semua okey ya? Boleh. Alright. Topik kita untuk pada hari ini, kita akan sembang atau membincangkan tokoh besar dalam dunia kesusataraan Melayu, Muhammad Haji Saleh. Okey, saya nak bertanya kepada Ijam. Boleh Ijam ceritakan sedikit latar belakang awal tokoh ni? Okey, saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Muhammad Haji Saleh ni lah, atau lebih dikenali dengan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Okey, beliau dilahirkan pada 26 Mac 1942 di Taiping, Perak. Okey, yang seterusnya bagi latar belakang pendidikan beliau pula, beliau telah mendapat pendidikan awal di High School Bukit Mentajam dan Maktab Melayu Kuala Kangsar. Kemudian melanjutkan pelajarannya ke Malayan Teachers College, Brinsford Lodge, England. Seterusnya beliau telah memperoleh ijazah sarjana muda sastra di Universiti Malaya Singapura pada ketika itu. Seterusnya bagi ijazah sarjana sastra pula dari Universiti Malaya pada tahun 1970. Kiranya selepas ijazah sarjana mesti beliau melanjutkan ijazah kedoktoran kan. Ijazah kedoktoran pula beliau telah menyambung pelajaran di Universiti Michigan iaitu di Amerika Syarikat pada tahun 1973. Seterusnya beliau telah memperoleh gelaran Profesor Termuda pada tahun pada usia 37 tahun iaitu pada tahun 1979. Itu saja sedikit tentang latar belakang beliau lah. Perok. Sampai luar negara belajar sampai ke Amerika Syarikat. Zaman dulu kan senang nak pergi sampai luar negara. Dulu kita susah. Sekarang ni semua ada kan. So kanak-kanak budak-budak sekarang malas nak belajar. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Dari segi kerjaya, apakah peranan beliau dalam bidang kesusataraan? Okey lah, Muhammad Haji Saleh ni dari segi kerjayanya dimulakan kerjaya dia sebagai guru di Trade School Batu pada tahun 1960. Dia seorang yang orang kata profesor dan sarjana sastra yang sangat dihormati lah. Selain mengajar di beberapa universiti di dalam dan di luar negara seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau juga dijemput mengajar di negara-negara luar seperti Amerika Syarikat, Brunei, Belanda dan Jerman. Lepas tu selain daripada mengajar, Muhammad Haji Saleh ni dia juga sangat aktif menulis karya-karya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Karya-karyanya seringkali menyentuh soal identiti, budaya, sejarah dan perubahan yang berlaku di dalam budaya. Okey, itu saja dari segi kerjaya dia lah. Cik Ali nak tambah apa-apa? Segi kerjaya tak ada Okey. Oh, macam tu Dia menjadi pensyarah dalam Malaysia, di luar negara juga. Hei, Tengok tu. Dapat jemputan daripada luar negara lah. Anak tempatan. Jadi jemputan profesor kat luar. Dengar tu semua. Jadilah seperti Muhammad Haji Saleh. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, bercakap tentang karya beliau. Apakah antara karya yang paling menonjol atau yang macam paling hebat lah yang pernah beliau hasilkan? Soalan ni. Jadi antara karya yang beliau pernah hasilkan, yang pertama ialah Perjalanan Si Tanggang 2, Sajak-sajak Sejarah Melayu dan juga The Mind of Malay Author. Jadi beliau ni sangat pandai menggunakan simbolisme dan naratif budaya dalam puisinya. Contohnya saya boleh petik dalam karya Perjalanan Si Tanggang 2. Dalam karya ni beliau menggunakan kisah klasik iaitu untuk mengkritik perantau moden yang lupa akan asal usul. Jadi itu antara karya-karya yang dia
Tapi saya pernah lah nampak atau menonton sebuah pementasan teater si Tanggang ni. Tak ingat saya masa tu saya dekat Negeri Sembilan saya pernah tengok. Kiranya tu karya beliau. Faham. Cik Ali nak tambah apa lagi? Tak ada. Okey. Menarik. Tapi saya pernah baca juga beliau banyak terlibat dalam terjemahan sastra. Betul ke? Betul. Pada saya lah, beliau orang yang hebat. Beliau berfikir yang karya Melayu ni perlu dikongsikan kepada orang ramai. Bukan saja kepada masyarakat Malaysia ataupun orang Melayu saja, tapi perlu diperluaskan kepada orang-orang luar, daripada luar negara. Beliau bukan saja terjemahkan puisi maupun esei bahasa Melayu ke dalam bahasa Inggeris. Beliau juga terjemah esei bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Menunjukkan beliau ni memang hendak memperluaskan sastra Melayu, bukan saja untuk orang-orang kita saja. Faham. Banyak betul karya beliau. Banyak. Bukan saja dalam bahasa Melayu, tapi dia menggunakan inisiatif untuk terjemahkan dalam bahasa Inggeris supaya orang di luar negara boleh menghayati dia punya karya. Faham gaya kita, sastra kita sekali. Faham. Kiranya beliau ni bukan orang biasa-biasa Bukan jugalah. biasa-biasa Okay. Sebab beliau mendapat gelaran profesor termuda pada umur 37 tahun. Biasa. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bagaimana pula dengan pengiktirafan yang beliau terima? Apakah sumbangan terbesar beliau? Okay. Soalan ni saya tertarik untuk menjawab. Jadi memang Muhammad Haji Saleh ini telah mendapat banyak anugerah di dalam negara ataupun luar negara. Jadi yang pertama sekali, anugerah yang paling besar yang beliau telah kecapi ialah anugerah sastrawan negara yang telah diberikan kepadanya pada tahun 1991. Jadi anugerah sastrawan negara ini tak semua dapat. Orang tertentu saja boleh dapat. Dia akan ditapis melalui karya-karya yang ditulis kan, dan segalanya lah. Selain itu, beliau juga menerima anugerah daripada luar negara iaitu anugerah SEA Right Award di Bangkok pada tahun 1997. Dan beliau telah menerima pelbagai lagi anugerah lah dalam dan luar negara kerana sumbangannya sebagai penyair, pemikir dan juga penterjemah. So, kita boleh dikatakan Muhammad Haji Saleh ni seorang figura yang sangat hebat lah. Okey, saya nak tanya kepada Hijam ke Kimi? Siapa boleh jawab? Safwan. Okey. Apa keistimewaan Muhammad Haji Saleh sebagai tokoh? Sebagai tokoh, saya rasa Muhammad Haji Saleh ni dia ada satu keistimewaan dalam menulis karyanya, iaitu kebolehannya untuk menjembatani masa, iaitu menghubungkan dua benda macam tradisi dan Dia boleh menggabungkan elemen tu lah. Macam tradisi dan moden, bahasa dan budaya. Lepas tu beliau ni tidak sekadar menulis tetapi mengangkat maruah bahasa kita dan pemikiran Melayu di pentas dunia. Semua bagi orang kenal lah Melayu tu apa. Lepas tu salah satu yang saya rasa kan, karyanya bukan sahaja untuk dibaca tetapi dia orang kata untuk difikirkan, untuk dikaji, untuk menjadi macam bahan rujukan kepada dalam bidang-bidang sastra lah. Itulah pendapat saya tentang. Sangat menginspirasikan untuk kita semua ya. Okey, terima kasih kepada temu jemputan kita pada kali ini. Sampai di sini saja untuk episod pada kali ini. Okey, kita akan kembali dalam podcast siri kedua dalam podcast Sembang Tokoh Suara Puisi. Assalamualaikum, saya Fahimi. Jangan lupa tonton